Kau tahu tak, saintis Jepun ni dapat 4.1 juta hanya sebab dia kaji benda yang agama kita dah ajar 1400 tahun dulu. Dan kalau kau abaikan benda ni, kau berisiko dapat kanser dan nyanyuk. Nama dia Yoshinori Ohsumi. Tahun 2016, satu dunia perubatan terkejut bila dia menang Nobel Prize sebab jumpa mekanisme rahsia dalam sel badan kita, iaitu autophagy. Apa benda tu? Bahasa mudah dia self-eating. Badan kita makan sel-sel rosak sendiri untuk dibersihkan. Macam mana tu? Okey, cuba bayangkan badan kita ni macam kilang. Kalau kita asyik makan, pagi makan nasi lemak, tengah hari makan nasi kandar, malam makan burger, sapa makan lagi, kilang tu akan sibuk proses makanan baru dalam masa 24 jam tu. So kilang tak sempat nak buat cleaning lah kan. Sisa buangan dalaman macam sel dengan protein rosak tak sempat nak dibersihkan. Tapi bila kita puasa lebih dari 12 jam, bekalan makanan tadi terputus. Masa ni, kilang akan masuk survival mode. Otak akan hantar lori sampah untuk kutip sel-sel rosak tadi dan leburkan dan tukar jadi tenaga baru ataupun sel baru. So inilah autophagy. Dia ialah proses recycle dan repair semula badan kita guna sel-sel yang rosak ataupun protein yang rosak tadi. Sains moden baru jumpa fakta ni tahun 2016. Tapi Nabi Muhammad SAW dah ajar kita disiplin ni 1400 tahun dulu. Puasa Ramadan, puasa Isnin Khamis, puasa putih tu sebenarnya bukan sekadar lapar. Ia adalah jadual maintenance biologi yang paling canggih yang Tuhan dah install dalam DNA badan kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184, dan sekiranya kamu berpuasa, itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Perkataan sekiranya kamu mengetahui dalam ayat ni sangat mendalam. Ibnu Katsir jelaskan ia membawa maksud hikmah yang besar dari sudut agama dan juga maslahat badan. Sains hari ini barulah tahu apa yang dimaksudkan dengan lebih baik dalam ayat tu, iaitu pembersihan selular. Okey, now apa pula kaitan puasa dengan kanser, nyanyuk dan Parkinson tadi? Dalam otak pesakit Alzheimer ni, saintis jumpa timbunan protein rosak yang bergumpal. Kita panggil amyloid plaque dan tau proteins. Protein ni macam gam yang sumbatkan sel otak sampai short circuit. Bila autophagy kick in, dia akan makan protein rosak ni dan literally dia akan cuci protein-protein rosak tadi. Sebab tu Nabi SAW dan para ulama dulu ingatan tajam sampai tua sebab mereka rajin puasa sunat dan otak mereka sentiasa dalam self-cleaning mode. Untuk kanser pula, setiap hari badan kita hasilkan sel rosak ataupun kita panggil mutated cells. Akibat daripada radikal bebas, stres, gula, asap rokok. So kalau autophagy on, dia akan tangkap sel rosak ni dan bunuh sebelum dia membiak. Kalau autophagy tak berlaku sebab kita kerap makan, badan akan simpan sel rosak ni dan bila banyak dan membiak, lama-lama dia akan jadi tumor ataupun kanser. Autophagy ni adalah natural chemoterapi badan kita. Dia target sel yang tak normal untuk dia buat recycle. Kalau boleh jangan jadikan waktu berbuka tu pesta makan sampai senak perut dengan makanan-makanan yang rosakkan badan. Itu ibarat macam kita dah mop lantai sampai berkilat tapi kita masuk rumah pakai kasut berlumpur. For next video, aku akan cerita pula tentang makanan yang kita boleh amalkan sepanjang puasa supaya tak rosakkan autophagy yang badan dah buat tu. Dan korang boleh share video ni dekat family and friends dulu dan save untuk future reference dan jangan lupa follow.